Kita tengok kadang-kadang pegawai polis ni waktu saya duduk kat Johor, pangkat inspektor baru keluar pada pusat latihan. Inspektor campur-campur gaji mungkin ada 4,000 5,000 kot sekarang lah. Itu ya tadi lebih kurang macam tu lah. Pakai welfare. Saya, isteri saya pun kerja polis juga, saya pun kerja polis. Kereta pertama saya beli kereta Puton Saga, dia ada 17,000 kot dulu lah, 1953. Lepas tu kereta kedua pun second hand juga, kereta ketiga pun second hand, kereta keempat tu dah pangkat superintendent, baru belah beli kereta baru kan. Dia orang ni baru keluar, saya bagi tahu kat pegawai JIG lah, Jabatan Integriti lah, yang mengenai tertib lah, hampa cek tengok inspektor ni baru keluar ni kan, kereta welfare kan, aku pun tak pakai welfare. Cek, dia kata, oh ni kakak mak saudara dia bagi. Saya tanya balik, mak saudara dia kerja apa kan, kok masa saya lagi kawan kan, okey lah kan. Tengok tak ada pun. Bila saya tanya 2-3 soalan, tersangkut ZAP. Jadi memang tak ada, dia ada collection bulan-bulan. Saya cerita ni bukan nak cerita keburukan polis kan. Kalau atas betul, insya-Allah. Bawah tu pun betul. Dia tak betul pun dia takut nak buat. Baik? Tapi kalau atas tak betul, macam mana kita nak betulkan orang bawah?